Air banjir tu naik perlahan, tapi apa yang tenggelam dalam hidup aku tak pernah timbul balik sampai hari ini. Assalamualaikum semua. Nama aku Siti. Ini kisah tentang air banjir yang menenggelamkan rumah kami di pantai timur dan dalam masa yang sama menenggelamkan perkahwinan aku dengan seorang lelaki bernama Azman. Aku nak cerita dari awal, dari sebelum air naik, dari sebelum hati aku mula tenggelam. Aku kahwin dengan Azman masa umur aku 24 tahun. Kami orang kampung, hidup sederhana. Azman kerja sebagai pemandu lori ikan, keluar masuk daerah. Aku pula jaga rumah, buat kuih sikit-sikit, jual kat kedai runcit depan rumah. Rumah kami, rumah kayu lama, tinggalan arwah ayah Azman. Atas tanah rendah, dekat sungai kecil yang setiap tahun akan melimpah bila hujan lebat berhari-hari. Tiap kali musim tengkujuh, aku akan cemas. Tapi Azman selalu tenangkan. Katanya, banjir ni biasa. Air naik sekejap, lepas tu surut. Kita orang pantai timur, dah lali. Aku percaya, sebab aku percaya suami aku. Tahun pertama kahwin, kami bahagia. Tak kaya, tapi cukup. Makan sama-sama, tidur sama-sama, susah senang sama-sama. Azman bukan lelaki yang pandai berkata manis, tapi aku rasa cukup dengan kehadiran dia. Aku masak, dia makan. Aku sakit, dia uruskan. Itu sudah cukup bagi aku. Tahun kedua, aku mengandung. Tapi kandungan aku gugur masa usia 4 bulan. Aku menangis berhari-hari. Aku rasa diri aku kosong. Tapi Azman masa tu banyak diam. Dia ada di rumah. Tapi aku rasa aku bersendirian. Sejak keguguran tu, hubungan kami perlahan-lahan berubah. Bukan sebab orang ketiga, bukan sebab gaduh besar, tapi sebab kami berhenti bercakap dari hati ke hati. Azman makin kerap kerja luar. Aku faham, kami perlukan duit. Tapi setiap kali dia balik, dia penat. Dia makan, mandi, tidur. Aku cuba cerita apa aku rasa. Tapi dia selalu kata, nantilah, abang letih. Aku simpan, dan dalam diam aku simpan. Musim hujan datang lagi. Hujan tahun tu lain macam. Tak berhenti. Siang malam, sungai yang selalu tenang jadi ganas. Air makin hampir ke tangga rumah. Orang kampung dah mula pindah barang. Aku kemas sikit-sikit. Azman kata, tunggu dulu. Jangan panik. Malam tu, hujan turun macam langit pecah. Aku terjaga pukul 2 pagi sebab dengar bunyi air deras. Bila aku turun dari katil, kaki aku terus basah. Air dah masuk rumah. Aku kejut Azman. Kali ni suara aku bergetar. Kami cepat-cepat angkat barang ke tempat tinggi. Tapi air naik terlalu cepat. Dalam masa sejam, rumah kami hampir tenggelam. Aku menangis. Bukan sebab barang, tapi sebab rasa takut yang tak pernah aku rasa. Takut kehilangan segalanya. Kami pindah ke pusat pemindahan sementara di sekolah rendah. Ramai orang. Bau lumpur, bau baju basah, bau air mata. Aku duduk atas lantai, peluk lutut. Azman duduk sebelah aku, tapi dia diam. Pandangan dia kosong. Hari-hari di pusat pemindahan sangat panjang. Aku tidur dengan bunyi tangisan bayi, orang batuk, orang bergaduh sebab penat dan tertekan. Aku jatuh sakit,
demam, badan lemah. Aku harap Azman akan jaga aku macam dulu. Tapi Azman makin jauh. Dia selalu keluar, tolong orang kampung. Lepas tu lepak dengan kawan-kawan. Aku ditinggalkan sendirian, sakit, dalam keadaan paling lemah dalam hidup aku. Suatu malam, aku menangis perlahan-lahan. Aku panggil nama dia. Dia dengar, tapi dia buat tak dengar. Masa tu aku sedar, aku kehilangan suami aku jauh sebelum banjir ni berlaku. Bila air surut, kami balik ke rumah. Rumah kami rosak teruk. Lantai berlumpur. Dinding reput. Barang-barang hanyut. Gambar kahwin kami pun rosak. Aku pegang gambar tu lama-lama. Muka kami dalam gambar masih senyum. Aku tanya diri aku, bila senyuman tu mati? Azman makin tertekan. Duit tak cukup. Rumah rosak. Kerja dia pun terganggu. Dia mula cepat marah. Benda kecil jadi besar. Aku masak lambat sikit, dia marah. Aku tanya apa-apa, dia diam. Aku cuba bertahan. Aku ingatkan diri aku, ini ujian. Rumah tangga memang begitu. Tapi setiap hari, aku rasa macam aku menanggung beban seorang diri. Satu malam, lepas kami bergaduh sebab hal remeh, Azman keluar rumah. Dia balik lewat. Aku tanya dia pergi mana. Dia jawab kasar. Aku menangis. Dia kata, aku menyusahkan. Ayat tu sampai hari ni masih berbekas. Aku mula rasa diri aku tak ada nilai. Aku isteri yang gagal. Tak mampu beri anak. Tak mampu beri ketenangan. Aku cuba jadi lebih baik. Aku senyum walaupun hati aku remuk. Aku diam walaupun aku terluka. Sampai satu hari, Azman balik rumah dan cakap dengan nada tenang yang menakutkan. Dia kata, dia dah tak sanggup hidup macam ni. Dia kata dia penat. Dia kata, mungkin lebih baik kami berpisah. Aku tak jerit. Aku tak maki. Aku cuma rasa dunia aku berhenti. Aku tanya, salah aku ke? Dia tak jawab. Kami bercerai. Beberapa bulan selepas banjir besar tu, talak jatuh di rumah yang masih berbau lumpur. Tiada orang, tiada saksi air mata aku. Hanya dinding kayu yang pernah jadi saksi cinta kami. Azman keluar rumah dengan beg kecil. Aku berdiri di pintu. Aku tak kejar. Aku tak rayu. Sebab aku dah terlalu letih. Hari-hari selepas cerai sangat sunyi. Bunyi hujan jadi trauma. Setiap kali hujan turun, dada aku sesak. Aku takut. Aku rasa banjir tu bukan sekadar air, tapi peringatan tentang apa yang aku dah hilang. Aku pindah rumah sewa kecil. Aku sambung jual kuih. Hidup aku sederhana. Kadang-kadang aku dengar kabar Azman dah kahwin lain. Aku senyum pahit. Aku doakan dia bahagia. Aku pula masih belajar bernafas tanpa rasa sakit. Banjir tu mengajar aku satu perkara. Kadang-kadang yang menenggelamkan kita bukan air, tapi sikap diam, sikap tak peduli, sikap biarkan orang yang kita sayang lemas perlahan-lahan. Kalau kau dengar kisah aku hari ni, aku cuma nak pesan satu benda. Jangan tunggu banjir datang baru nak sedar apa yang kita dah abaikan. Aku Siti dan ini kisah aku. Kisah tentang air yang naik dan cinta yang tenggelam selamanya.